Okey, aku ada baru dapat satu fan. Fan ni ada daripada Gujodok. Ni dia memang brand memang popular Popular sangat lah. Cantik. Dia memang brand dia. Nampak tak brand dia? Okey, yang ni dia datang berat sikit sebab dia ada power bank kapasiti sehingga 6000 mAh. Kelajuan dia senang saja. Kita nak on, kita on kat sini, kita taruh atas. Kalau atas dia akan on. Bila on, kita akan dapat dia punya percentage untuk kandungan bateri dia. Kalau you nak lebih nak lebih kelajuan je, kau tekan dua ni je lah, sama ada turun atau naik. Dia ada sampai ke 100 sampai 100. Lebih laju, lebih tinggi kelajuan, lebih bising lah bunyi dia Okay, so kalau you nak off balik, you tekan dia balik. Okay, you tekan dia balik dah gitu. Dia datang sekali dengan lenyap boleh gantung pada leher. Ni biasalah charger. Yang ni boleh pasang kat depan. You boleh jadi macam satu tiup, buat satu alat untuk tiup bahagian-bahagian yang tajam. You boleh tiup. Okey, tiup gitu laju kelajuan yang sangat tinggi So kalau you orang berminat, boleh tanya saya, atau you pergi tanya kat Shopee ke, kalau tanya kat Lazada pun boleh Okey, apa-apa boleh tanya